Imam Al-Baihaqi dalam bukunya Sifat Asma wa Sifat mengatakan bahawa marah Allah bukanlah sifat marah Allah tadi, bukanlah perubahan dari dirinya, tetapi kehendak yang timbul dari sesuai dengan apa yang Allah SWT inginkan dan bila yang Allah inginkan sesuai dengan hikmahnya. Maka kita katakan bahawa penegasan kepada Ahlus Sunnah, sesungguhnya Allah itu aktif, bergerak sesuai dengan kehendaknya dan maha berkehendak. Buktinya Allah SWT berfirman, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Tuhanmu maha melakukan apa yang dia kehendaki. Jadi kalau ada yang mengatakan bahawa sifat Allah tak azali, maka kita bacakan dalil ini. Allah melakukan sifat Allah azali. Tapi bila Allah nak buat, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahawa ini menegaskan bahawa Allah sentiasa berbuat. Fa'al, sirah mubalaghah, satu benda yang berulang, yang akan melakukan perbuatan tersebut sesuai bila-bila masa sahaja. Maka bukan perbuatan zat yang statik. Statik yang maksudnya yang berhenti. Bukan bermaksud azali Allah tak bergerak. Tak. Azali tetapi Allah itu bergerak, melakukan perbuatan, bercakap, marah, ketawa, memakbulkan doa kita sesuai dengan Allah Ta'ala kehendaki.